Hai guys, welcome back ke Kupas Podcast. Kupas apa tu? Jadi bersama saya dalam episod kali ini nampak muka baru, muka yang lain sikit. Jadi saya Siti Fatimah Azahra, juga dikenali sebagai Zahra dalam tim Siswa Klik. Jadi hari ini anda semua excited ke tak? Jadi macam saya excited lah sebab hari ni topik kita agak menarik untuk saya yang tahun 3 dan mungkin untuk mahasiswa yang tahun 3 dan tahun 4 juga mungkin akan tertarik dengan topik kita pada hari ni. Jadi apa topik tu, kita stay tune dulu lah. Jadi hari ini semestinya saya tak keseorangan, kita ada tetamu jemputan kita iaitu Dr. Wardah Mustafaddin yang dari Pusat Pengajian Citra University. Jadi Doktor, boleh kenalkan diri? Okey, hai, saya Dr. Wardah, pensyarah kepada host kita. Saya merupakan pensyarah Pusat Pengajian Citra University. Mungkin ramai mahasiswa yang biasa dengan Citra ni. So saya seorang lah pensyarahnya. Dan juga sekarang timbalan pengarah di Pusat Pembangunan Career. Tiba-tiba tak ingat. Pusat Pembangunan Career. Alright, jadi yang kita tunggu-tunggukan topik kita hari ini, Doktor, iaitu internship struggles. Jadi biasalah dah masuk tahun ketiga, tahun keempat ni bila kita punya dah masuk zaman internshipnya. Jadi macam saya rasa internship ni banyak cerita-cerita yang menarik kan, cerita yang macam yang lain macam semua banyak kita dengar. Kalau macam Doktor, banyak tak apa cerita-cerita yang Doktor selalu dengar pasal kisah-kisah mahasiswa yang masuk internship ni? Okey, tajuk dia struggle kan? Internship ni kalau tak struggle tak internship. Betul lah kan? So saya rasa bergantung juga kepada program. Saya sendiri mungkin yang berpengalaman directnya bawa sarjana muda sains citra lah. So kita punya internship ataupun apprentice ataupun kita panggil work based learning tu lama, setahun. Dan setahun ni 12 bulan. So mungkin cerita menarik tu mungkin saya relate dulu dengan pelajar lah. Saya pelajar dia dah tahu dia kena pergi work based learning tu setahun. Antara soalan-soalan pelik kadang-kadang dapat tu, Doktor, cuti SEM tak ada Tak ada. Cuti SEM tak ada. So sebenarnya tak ada. Dah kerja. So bila maksudnya 12 bulan tu 12 bulan lah kita kerja. Kawan kita dekat kampus cuti SEM ke tak cuti SEM ke, you memang tetap kena pergi. Betul. So tu saya rasa pelik dan menarik lah. Mungkin pelajar-pelajar mungkin dia dah tahu dia nak pergi, tapi ada mindset yang dia rasa macam baru dia sedar tak ada cuti. Cuti Sabtu Ahad saja kan. Dan mungkin kisah menarik lagi macam-macam lah saya rasa. Antaranya dia dah tahu dia nak pergi internship tu di F&B, restoran-restoran lah. Banyak lah, saya tak nak sebut nama. Tapi bila dia dah masuk seminggu dua tu dia call, Doktor, saya kat kitchen daripada pagi sampai malam, saya tak boleh duduk, saya kena masak je. Memanglah dah masuk F&B, takkanlah nak duduk pula. Siapa tu? Cerita-cerita yang saya rasa menarik. Banyak juga cerita-cerita lain macam mungkin mendapat kerja di luar bidang. Betul. Ataupun yang mungkin pelik-pelik sikit yang terlibat pula dalam konflik percintaan tiga segi lah. Yang itu pun adalah. Sebenarnya banyak je cerita-cerita menarik yang pelik, menarik, tapi kita boleh belajar sesuatu lah daripada cerita-cerita tu. Kalau saya perasan lah, sekarang ni orang banyak macam dekat social media kalau viral pasal intern ni, pasal orang kata tu intern ni adalah buruh paksa ke, buruh tanpa gaji ke. Kalau macam Doktor, apa pendapat Doktor pasal benda tu? Okey, nak realiti ke nak yang realiti lah. Lagi dia kontroversi je. Okey, so mungkin pada pandangan kita sebagai universiti, internship ni platform untuk anda belajar. So itulah dia secara rasminya, internship ni tempat untuk kita belajar. So kita campak you, kita letak you kat tempat kerja, so that you get the reality of workplace. Inilah dia tempat kerja. Katalah you ambil bidang engineering, you keluar masuk lab, jumpa pensyarah, that is not the real workplace punya environment. Bila you masuk, ini rupanya kerja engineer. Selama ni duk keluar masuk makmal, bukan rupanya kerja engineer. So itu sebenarnya asasnya lah, kita nak you belajar di workplace punya situation and environment. Di peringkat majikan juga, kalau nak kata tadi buruh murahan, buruh tanpa gaji. Buruh tanpa gaji. Betul lah, you are a buruh tanpa gaji kan. Sebabnya di peringkat majikan selalunya dia mengambil peluang ini, satu untuk melatih. Kan, dia nak bagi you latihan. Tapi dalam masa yang sama, of course dia dapatlah tambahan human resource tu tanpa diperlukan kos yang
lebih tinggi lah. Tapi dia pun expectation dia pun taklah setinggi macam dia ambil orang kerja datang yang bekerja kan. So dia akan train you. And realitinya memang you adalah buruh yang tidak dibayar lah. Tetapi of course mindset tu yang penting. Kalau kita pergi tu kita rasa macam alamak macam kena bully je. Betul. Memang kena bully lah. Mungkinlah ada elemen-elemen yang kita rasa tak sepatutnya aku buat kerja ni. Betul. Especially kalau kita ada mindset apa? Saya graduan kot. Bakal graduan belum habis lagi kan. Tapi kita rasa macam kita daripada UKM kot. Takkan kena buat kerja-kerja photostat ni. So itu antara bendanya lah. Cumanya saya rasa nanti pun kita boleh bincangkan lah apa limitasi-limitasi macam yang kita rasa ni dah red flag dah ni. So saya kena bagi tahu mentor saya supaya saya tak terus dieksploitasi. So kena ada jugalah limitasi-limitasi tu. Okey. Jadi itulah tadi serba sedikit introduction kepada kita punya topik hari ni. Kita belum masuk lagi ya. Jadi saya terus saja kepada soalan yang kita tunggu-tunggu lagi lah dalam bagi topik hari ini. Soalan yang paling utama saya rasa semua orang tengah tunggu. Kenapa pada pejabat Datuk masih lagi banyak syarikat yang masih ada masalah untuk bagi allowance dekat para intern ni? Apa pendapat Datuk? Okay, so kalau sebut allowance, satu, kita memang tak dapat gaji lah. So gaji, sebelum ni ada yang kata suara-suara nak dapat gaji minimum. Betul? So sebenarnya memang sebagai seorang pelatih industri, sebenarnya kita memang tidak diberi gaji lah. Yang kita diberi adalah imbuhan ataupun allowance lah dalam bahasa istilah dia. Dalam akta pekerja, kita ada istilah perantis. Tapi perantis ni limit dia, syarat dia adalah minimum 6 bulan ke atas hingga 24 bulan. So yang itu pun syarat dia diberi imbuhan. Dan imbuhan tu ikut suka hati majikan tu lah nak bagi berapa kan. Jadi kita macam tak boleh lah nak demand-demand. Betul. Kalau nak demand sebelum. So kalau para pelajar semua, kalau you all nak cari tempat, nak cari tempat allowance tinggi boleh, tapi cari sebelum tu lah. Maknanya kamu dah survey dengan senior, dah dah tahu memang dapat allowance ni banyak kat sini. Masa tu kamu apply lah tempat tu. So jangan kamu main apply, dah dapat, lepas tu baru nak demand. Kenapa saya tak dapat allowance lah? Memang tak boleh lah sebab itu tanggungjawab kita lah. Itu tanggungjawab you all. Maknanya if you have that spec saya nak pergi allowance tinggi. Betul. So tanyalah senior-senior kat mana syarikat yang ada allowance tinggi tu. Then you apply, then you know what to expect kan. Tapi kalau kita main tabur, dah dapat baru nak fikir ada allowance ke tak? Tu dah terbalik lah. So saya rasa itu satu benda yang kita kena tahulah bahawa allowance tu ikut tata cara syarikat, and you cannot compare. Kalau kawan you kerja dia lagi sikit tapi allowance lagi banyak. So benda tu tak boleh lah. It's not an apple to an apple punya comparison. Faham. Saya rasa. So pelajarlah kena buat homework dulu sebelum tu. Dan memang tak boleh demand lebih lah. So dapat apa yang ada dapat. Kalau di kerajaan memang dia ada kadar RM5 sejam ke macam tu, to a maximum of 3 months sahaja. So memang 3 bulan tu dapat lah. Lepas tu kalau you stay, katalah kalau pelajar citra dia akan stay setahun. So lagi remaining months tu kerja fisabilillah lah kita panggil, ataupun mood dia kita tengah belajar lah, tapi memang tidak mendapat apa-apa imbuhan dengan allowance. So tu saya rasa kena jelas lah sebelum pelajar memohon, dan sebelum pelajar pergi, you have to make sure what you want dari segi allowance tu. Dan carilah tempat yang sesuai. Sebab ada je yang bagi allowance tinggi. Ada yang bagi tak ada allowance. Jadi you have to choose lah yourself, saya rasa. Faham? Sebab kita tak boleh nak ubah company tu kan. Kita boleh. Sendiri pelajar kena carilah kan. Betul. Okay, kalau macam kalau kita bercerita dari aspek undang-undang pula, ada ke macam apa-apa akta yang melindungi pekerja-pekerja, bukanlah pekerja, intern lah kan, pelatih ni atau perantis. Okay, so kita ada satu akta kerja tu lah kan, Akta Kerja 1955. Yang ni saya catat sebab dia akta kan salah sebut. So akta tu dia memang tak ada tulis pelatih industri. So sebab dia akta kerja, so pekerja semua tertakluk lah. Faham. Yang ada lagi satu istilah adalah perantis. So perantis ni dia minimum 6 months until 24 months, 24 bulan. So kalau kita buat intern tu 6 bulan ke atas, mungkin pelajar-pelajar citra dia boleh tertakluk bawah perantisan tu. Yang itu pun dia ada satu je clause, dia letak perantisan wajar mendapat imbuhan mengikut tata cara syarikat. So kita bolehlah cakap kenalah ada juga allowance, tapi still lagi
300 ke, 500 ke, 1,500 ke, terpulanglah kepada majikan tu nak bagi berapa mengikut mereka punya peraturan lah. Sebab syarikat kita kena tahu dia ada peraturan dia. Betul. Cuti dia, tata cara dia, pakaian dia, dan kita tak boleh compare antara syarikat A dengan syarikat B sebab dia berbeza. Betul. Kan? So akta lain sebenarnya yang melindungi pelatih adalah garis panduan latihan industri oleh Kementerian Pengajian Tinggi. So tu adalah. Tapi kalau baca pun dia very general lah. Basically universiti macam kalau Zehra nak pergi, UKM akan ada insurans dia. Insurans sebagai pelajar dan pelatih. Basically tu je lah yang kita cover. Yang lain-lain tu sebenarnya pelindungan sebagai pelajar. Sebab kita punya title sebenarnya masih pelajar lah bila kita keluar tu. Dan ada pelindungan-pelindungan lain tambahan yang diberi oleh majikan ataupun kita tak sebut majikan sebenarnya, kita panggil pelatih. Betul. Iaitu orang yang melatih, industri yang melatih tu kadang-kadang dia ada benefit. Satu yang saya rasa tu homework you all lah. Betul. Pelajar. Memang dia tanggungjawab sendiri kan. At the end, it's your tanggungjawab. Kalau you pergi saja-saja nak pergi syarikat tu, tak buat background check, tak tahu dress code dia macam mana, tak tahu working environment, baru tahu rupanya tak dapat alarm, masa baru nak sedih lepas tu, dia macam tak payahlah buat sendiri drama lah. Tak payahlah buat drama kan, sebab kita yang tak check dulu. Betul. So mungkin boleh saya nak katakan adalah sebelum itu kali internship, satu, baca garis panduan latihan industri. Mungkin you all punya fakulti. So setiap fakulti dia ada juga beza-beza dia. Lepas tu yang general universiti punya. And then lagi general KPT punya lah. So baca dulu benda tu, hadamkan, fahamkan, barulah komplain. Maksudnya macam tadi doktor kata universiti punya garis panduan. Maksudnya universiti pun ada orang kata tu syarat yang untuk melindungi intern lah. Tapi selalunya sangat umum lah kan? Sebab dia merangkumi banyak benda kan. So you can go to your faculty dan cari jugalah garis panduan. Mungkin fakulti-fakulti yang beza, contoh professional body, mungkin engineering dia adalah some sort of lagi benda-benda lain yang dia melindungi kan. Macam itulah. Contoh juga kalau kata disuruh kerja luar bidang ataupun overtime tak dibayar dan sebagainya, adakah majikan ataupun company tu boleh dikenakan tindakan juga? Tu saya rasa sebab dia garis panduan yang kita ada. Satu, dia kalau kat UKM ni kita ada very general. Tadi saya baru baca dan memang general sangat. Memang tak ada sangat lah. Kita macam tak boleh lah nak buat apa-apa tindakan kecuali dia ada red flags lah. Red flags ni maksudnya macam contoh yang saya pernah kita pernah berpengalaman lah urus gangguan seksual di tempat kerja dan dia menghubungi mentor dia dan bagi tahu. Yang tu kita boleh sebab dia salah satu tata cara yang tidak beretika. Di tempat-tempat kerja yang mana memang kita dilindungi. Tapi dia jadi maknanya sampai to that far lah. Kalau kita nak komplain yang macam contohnya kita setiap hari buat kerja overtime ataupun kita orang kerja tak dilihat dan sebagainya. Satu, saya nasihatkan anda clearkan dulu dengan bakal pelatih kita tu yang nak melatih kita tu job environment tu. Kalau macam contoh kita ada perantis kita yang pergi ke NGO, merantis di NGO. So NGO ni kerja dia Sabtu Ahad lah kan. Jadi tak boleh komplain lah you yang minta ke NGO. So dia memang orang dah tahu working environment tu macam tu. Macam itulah dia. Cuma ada red flags lah yang saya rasa macam tadi contoh gangguan seksual. Satu kita kena bagi tahu. Ataupun terlibat dalam kerja-kerja buruh. Kita pernah perantis kita dia kena angkat baja 10 kilo. Bayangkanlah perempuan. Betul lah tu. Lepas tu kena pegang cangkul. Kan, mencangkul. So benda-benda tu apa yang kita, kalau saya lah di peringkat mentor atau jawatan kuasa latihan industri, kita akan bincang dengan majikan tu. So mungkin kita tanya dia kenapa macam tu kerjanya dan sebagainya kan. Kalau kita rasa ada rational to it dan pelajar tu boleh teruskan, dia bukan menjadi kesalahan lah. Maksudnya. So benda-benda ni saya rasa yang penting the key is communicate. Inform. Kita rasa macam tak berapa selesa, bincang dengan first is your mentor lah di universiti sebab dia tahu what you should be doing and not do. So bincang dengan dia dulu. Kalau dia pun rasa ada red flag, then dia boleh bawa ke majikan dan bincang. Kalau bagi tahu kat mentor kata alah
sikit itu je tu. Terus je lah. Tapi I think mindset tu penting lah. Saya rasa kalau kita rasa macam pernah je yang mindset dia, saya pernah seorang student ni, mindset dia nak kerja office macam pakai cantik-cantik lah, pakai bag, masuk office letak bag tepi meja, buka laptop buat kerja kan. Bila dia masuk, it's not as what they expected. So sometimes benda tu is your expectation antara kita punya expectation dengan reality yang berlaku lah di situ. So kalau kita boleh belajar je lah dari experience tu, whatever the experience is kan. Saya rasa in general, maksudnya kebanyakan pelajar-pelajar intern ni ada expectation yang tinggi terhadap company diorang tu kadang-kadang kan. Betul. Mungkin kita kena lower expectation lah. Nak kata lower, you have to align lah. Kalau bidang ni, tempat kerja macam ni, you dah tengok dah syarikat tu macam ni. So you should expect lah apa benda yang sepatutnya kita buat tu kan. Berbalik kepada buat research tu lah. Tadi macam Dr. cakap kan. Betul. Buat homework. Alright, jadi itulah sedikit sebanyak yang kita dah kupaskan mengenai reality versus harapan berkenaan dengan internship ni. Jadi kita terus saja ke segmen seterusnya, Doktor. Boleh. Yang mana kita ceritakan sedikit tips lah mengenai internship. Macam sebenarnya tadi Doktor pun dah ada bagi sikit dah kan. Tapi bolehlah kita bincangkan lagi sikit. Internship ni sebenarnya sepatutnya macam mana? Ini segmen kita yang seterusnya, yang mana kita akan bincangkan apa tips-tips yang boleh Doktor macam kupaskan sedikit, macam mungkin untuk pakai platform yang sedia ada, yang mungkin LinkedIn ke kan. Apa macam pada Doktor macam mana? Mungkin tips tu bermula daripada seawal kita nak mencari. Mencari di mana kita nak intern tu. So jadi bila nak mencari tu, satu, always do your homework lah. Cari tempat tu. Kita mesti ada kita punya hala tuju kerjaya kita. Maksudnya kita dah plan lepas kita bergraduasi kita nak jadi apa. So sepatutnya internship tu is your bouncing ball kan. So kita nak jadi ni, carilah internship yang mungkin ada kaitan sikit, dan survey syarikat tu macam mana. Survey tu macam mana? Boleh tadi Zahra dah sebut melalui LinkedIn. I think that's a very very established and good way. Sekarang ni kat LinkedIn semua orang professionally updating. So benda tu memang ada dan boleh digunakan sebagai rujukan. Kedua, cara survey adalah tanya seniors. Saya rasa tu paling berkesan lah. Sebab takkanlah senior nak bohong kita pula kan. Dia cari senior. Betul. Dia dah berpengalaman. Mungkin dia dah ada dekat situ for 1 year. Ataupun 6 months. So benda yang tak ada kat LinkedIn yang cantik tu pun dia boleh ceritakan. Macam contoh, sebenarnya working environment ni macam ni. Kalau you rasa sesuai dengan working environment, bolehlah you masuk. Tapi kalau rasa tak sesuai ni, tak payahlah masuk. So review jujur ni boleh dapat daripada senior. Jadi janganlah sombong, cari senior yang mungkin dalam bidang kita dan mungkin ada hala tuju kerjaya yang mungkin lebih kurang sama kita. Jadi dia boleh bagi nasihat tu. So syarikat tu penting lah. And then always buka juga website, social media syarikat tu. Kalau syarikat tu besar, macam contoh well established company, a very big multinational company, cari pula department dia punya. Sebab setiap department lain caranya. Kita ada pernah intern tu, dia pergi 4 orang. Tapi syarikat tu besar sangat. So mungkin dalam kepala dia pergi 4 orang macam kawan-kawan kat sekolah. Pimpin tangan boleh masuk 4 orang duduk. Well, it does not happen lah. Bila dia masuk tu, department tu semua besar-besar dan they are placed at different departments. Memang tak boleh jumpa pun lunch because it's tak adalah, maknanya kalau bangunan 30 tingkat, takkan nak singgah semua tingkat kumpul kawan baru lunch kan. We have limited time. Dan working environment di setiap department tu very different. Walaupun di syarikat yang sama. So if you are placed in one department, jabatan tu, cuba cari seniors yang pernah duduk jabatan tu, ataupun cari yang lebih detail dalam LinkedIn. Siapa your direct supervisor dekat department tu. Apa yang dia selalu update kat LinkedIn, macam mana cara kerja dia. So benda-benda tu sebenarnya membantulah kita untuk manage expectation kita selepas dah dapat tawaran. So tips yang pertama tu, cari tempat berkualiti dulu. Tempat berkualiti dulu. So you cannot expect apa benda berkualiti kalau tempat tu pun
tak kan. So kalau saya boleh bagi cadangan juga, mungkin carilah company yang besar sikit. Nak kata semua nak pergi multinational companies mungkin tak ada place kan. So kita akan cari tempat kecil-kecil sikit. Tapi janganlah pergi contoh tempat kakak ipar kita punya syarikat pengeluaran mi contohlah kan. Sebab apa? Sebab kita nak senang. So bila kita cari tempat-tempat macam tu, especially tempat yang kita macam ada related, dia kadang-kadang dia jadi complicated. Faham? Sebab dia akan ada masalah personal konflik dan sebagainya. Dalam garis panduan assistant faculty, dia memang dah tulis tau. Dia memang tulis tak boleh syarikat yang ada kaitan. So I think it's valid lah sebenarnya. Janganlah pergi syarikat yang ada kaitan tu, bukan sebab dia ada kaitan tu. Sebabnya sebenarnya dia akan jadi complicated kalau ada masalah personal. Nanti budak tu nak tulis report, nak ada penilaian, dia jadi complicated kan. So benda tu pun penting untuk dilihat oleh pelajar lah. Dan macam mana juga nak tahu berkualiti. If you can visit the place, go and visit. Faham? Kan you all kan suka nak cari tempat vibe bagus, vibe best kan. Pergi je lah, visit dulu. And try to see the logistic tu. You okay ke tak nak MRT? Kena ke tak nak kena naik MRT. Kalau nak kena bawa kereta, okay ke tak okay. So those are the things maybe nampak macam remeh-temeh lah sikit kan. Tapi sebenarnya your life as intern tu, kalau dia lama, macam Citra kan setahun, it affects. Faham? Kita punya jadual sepanjang setahun. Kalau macam mungkin intern tu 3 bulan, boleh lagi kita adapt. Tak apalah, tutup mata lah. 3 bulan je habis kan. Tapi kalau lama tu dia lagi effect lah. So you have to really make the decisions. I think all the tips banyaknya sebelum. Faham? Bila dah masuk, stay humble. You are a student. Please remember, kita adalah pelajar. Pelajar ni kerja hakiki dia, belajar. Betul. So masuk tu mindset dia, saya nak belajar. So bila mindset ni saya nak belajar, kita kena marah ke, kita kena tegur ke, mindset kita nak belajar kan. Jadi kita akan belajar lah. Kita belajar lah dari situ. So kita memang masuk, memang bukan pekerja. Sedarlah diri. Kira selagi tak ada benda yang macam harmful, tak ada masalah lah. Belajar je lah. Betul. Saya rasa harmful tu pun mungkin kita boleh kupas lagi. Apa sebenarnya yang harmful yang macam red flag ni, kena stop kan. Yang tu selagi boleh, boleh je. Hadap je lah, belajarlah yang ada. Sebab experience tu kita memang takkan dapat di universiti. Unfortunately, that's why Kementerian Pengajian Tinggi memang mewajibkan you pergi supaya you are career ready, kita panggil. So keluar nak pergi kerja, tak adalah masa tu nak terkejut. Gapai-gapai. Tadi kita dah mention juga red flags dalam internship kan. Jadi saya nak tanya jugalah, apakah pada beberapa doktor tanda-tanda internship yang kita patut elakkan? Bukanlah internship, kerja-kerja yang mungkin yang dah red flag kan. Betul. So I think yang tu red flags tu macam bila ada unsur-unsur jenayah lah kan. Macam contoh gangguan seksual is a jenayah yang kita kena betul-betul tangani lah. So kalau ada masuk je you get that hanky-panky of gangguan seksual tu, mungkin especially tak tahu nak kata sekarang lelaki pun kena kan gangguan seksual. So kita memang adalah case. So make sure yang tu directly report to your mentor. Jangan tunggu benda tu selesai. Sebab tak payah takut-takut lah kan. Jangan takut-takut, bagi tahu je. Universiti ada hak untuk menukarkan pelajar daripada tempat-tempat yang tidak baguslah untuk pelajar. So jadi jenayah macam itulah, maknanya gangguan seksual. Kalau ada macam hazard di tempat kerja, tempat kerja tu macam tak selamat, bumbung dia macam nak runtuh ke, ataupun pejabat tu macam kat tepi jalan besar buka-buka terus ada motor kereta lalu. Those are the things lah yang mungkin tak sesuai. Tapi ikut juga penumpuan lah saya rasa your bidang. If your bidang is civil engineering and you memang tengok jalan raya, memanglah kerja memang kena tengok lah kan. Tapi kalau you macam psikologi contohnya, tapi you ditempatkan di kubikel yang membahayakan. Dan mungkin tempat kerja tu juga, kalau you are probably the only woman dekat situ, patut expected to stay sampai pukul 8-9 malam every day. Orang lain semua lelaki. Faham? So benda-benda macam tu, I think sebagai adult you should know lah, ni macam tak boleh ni, tak sesuai. So bila rasa je ragu-ragu tu, tanya je mentor. At least mentor tu boleh validate. Ni memang macam ni. Your bidang memang
perempuan memang jarang ada. Manalah tahu kan. Manalah tahu. So mungkin okey lah. Tapi kalau mentor kata, oh ni kena do something, then we can do something lah. So tu satu. Satu lagi kerja yang tak appropriate tu lah. Mungkin yang itu dia grey area sikit. Mungkin ada benda boleh buat tak boleh buat. Kalau saya selalu bagi dekat students tips, kalau buat kerja yang bukan bidang tu 80% of your work, then tak sesuai you stay juga. Stop because, kan? Because you are there to actually, kalau dalam garis panduan KPT tu, kita dekat situ untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pengkhususan kita. And company tu tahu dah sebenarnya kan. Betul. So kalau macam 50% okey lagi saya rasa. Sebab kadang-kadang intern tu dia nak suruh buat kerja beria sangat. Banyak je PNC yang syarikat tak boleh bagi tahu sebagainya kan. Tapi but if you are doing, contoh buat kopi je daripada pagi masuk sampai ke petang, itu je dia buatnya. Lepas tu pergi apa tu, kertas tu photostat kertas sahaja, you should tell your mentor lah. Saya rasa sebabnya kita kena mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam pengkhususan kita. Tapi to do that 100% pun memang tak lah. Don't expect you masuk tempat kerja tu tak nak buat, you memang dapat kerja sebenar-sebenar yang pekerja lain buat. Tak jugalah, bergantung kepada syarikat tu lah. Especially syarikat multinational besar-besar ni, dia tak boleh nak bagi kerja yang the real work yang diorang buat tu sebab ada private and confidential punya issues. Sebab kita pun belum jadi pekerja sebenar lagi kan. Masih belajar kan. So macam itulah saya rasa benda-benda yang kita boleh bincangkan dengan mentor. Jangan panik pula. So bila ada benda ragu tu, go back to your mentor, your academic mentor ataupun LI supervisor di universiti, di UKM, di fakulti. Tanya, minta pandangan. Kalau dia rasa perlu tarik kita keluar dari tempat tu, dia akan buat lah. So dia takkan biarlah pelajar tu dalam keadaan yang berbahaya dan tidak membangun kan. Tapi kalau mentor tu rasa this is part of the training, then boleh teruskan lah. Alright, satu lagi soalan saya. Kalau dah macam Dr. cakap tadi kan, kita kena macam buat homework kita sendiri untuk pilih company dan sebagainya. Jadi kalau pada pendapat doktor, adakah syarikat yang lebih besar lebih baik atau lebih kecil lebih baik atau macam mana? Macam mana? So soalan tu sangat penting. Tapi dia tak ada one easy answer. Dia macam tak ada one size fits all yang kita boleh masukkan dalam garis panduan. Pilihlah syarikat yang besar, tak ada. So I think saya rasa bergantung kepada kita punya bidang juga. Saya boleh bagi contoh lah. Macam contoh kalau anda dalam pendidikan khas, psikologi yang itu, companies mungkin yang anda terlibat, kalau kecil pun tak apa, but you really get to experience it. Sebab takut kalau masuk syarikat sangat besar pula, kita tak ada peluang pun untuk mengaplikasikan, because ada ramai lagi pekerja-pekerja mahir yang lain. Jadi dia bergantung kepada apa bidang kita lah, saya rasa kan. Kalau dan apa hala tuju kerjaya. So kalau kita memang plan nak duduk syarikat besar-besar, pergilah ke WBL, syarikat yang sebegitu. Sebab kita kena ingat, dekat mana kita pergi WBL atau internship ni, dia akan masuk dalam resume kita. CV kita. Dia akan tengok, Jenny, Zahra ni pergi syarikat Petronas, Maybank. Jadi bila kita nak apply syarikat yang besar, dia akan it puts an added value lah. Tapi kalau kita nak duduk, macam contoh kita punya hala tuju kerjaya adalah duduk di firma yang kecil, membangunkan satu usahawan contohnya, then better you sit in a SME company. You terlibat dalam kerja yang holistik, maknanya daripada marketing sampai ke product development sampai ke management, semua you buat. Dan you ada experience lebih bila you nak masuk dalam SME yang kecil. So saya rasa dia tak ada one size fits all. So look at tengok you punya hala tuju kerjaya. You nak jadi apa, you nak kerja mana. Dan kedua, tengok bidang you. Kalau boleh cari tempat yang you memang boleh practice, you can apply. Kalau macam HR, benda-benda tu kat mana-mana you pergi pun, insya-Allah company besar ke company kecil je dia ada kan, boleh apply. Tapi kalau benda yang praktis ni macam
pendidikan khas, psikologi contohnya. Kalau kita masuk syarikat besar sangat, kita akan dapat kerja dokumentasi tu yang yelah sebab benda praktis tu orang lain dah buat. Betul? Kita tinggal buat laporan ataupun duduk sebelah cikgu tu tengok aja kan. So I think it depends. So tengok dua perkara lah. I would say untuk dapatkan tempat yang fit to your personality and your career goal. Faham? Jadi itulah tips-tips yang kita dapat kupas sikit doktor yang mengenai dengan internship. Jadi mana-mana yang mungkin dah nak ke internshipnya dah boleh lah sikit ambil buku nota, catat sikit lah. Selesai membincangkan, mengupaskan semua topik-topik yang mungkin semua tertanya-tanya. Jadi kita ke segmen seterusnya iaitu Roast or Toast. Okay. Yang mana Roast or Toast ni doktor, apa kita akan buat, kita akan bacakan sedikit respon daripada para follower lah, pelajar lah kan, daripada UKM Siswa Klik mengenai dengan pengalaman mereka semasa internship. Okay. Dan kita akan judge mereka sedikit sebanyak. Kita akan judge adakah pengalaman itu yang roast, yang boleh kita roast, yang mana yang kurang baik tu kita akan roast diorang. Dan kalau yang mungkin yang menarik-menarik kita toast diorang. Macam tu. Roast or toast. Okay. Jadi doktor sedia? Okay. Alright. Jadi saya bacakan pengalaman yang pertama. Daripada boleh baca kita baca je dia punya Instagram dia Aish699. Aish katanya pernah tertidur dekat tandas 2 jam sebab demam tapi bos tak cari. Okay. Doktor toast atau roast? Roast. Kenapa? Kenapa doktor roast? Sebab kalau demam pergi je ambil MC. Boleh. Kenapa tidur kat tandas? Kalau saya mungkin toast kot sebab doktor tak cari, bos tak cari dia kan. Ada good or bad juga, ada tak cari lah kan. Tapi kalau dah tak sihat lain kali pergi je lah. Mungkin tu penting kot. Intern boleh ambil MC. Betul. Rasa macam kena juga. Kena kerja juga. Tak payah. Alright. Yang seterusnya, 5 minit power nap saya jadi 2 jam daripada Soul Reaper 775. Macam mana tu? Tadi tidur 2 jam, ni pun 2 jam juga. Dia nap kat mana ni? Aduh. Roast lah, saya roast juga kot yang ni. Kalau limit rehat tu 1 jam, 1 jam boleh nap. Betul? 1 jam boleh nap. Sampai 2 jam. Macam mana lah dia punya bos marah. Saya tak tahulah macam mana bos dia punya reaction. Dia nak bawah meja kot ni. Mungkin lah. Tak jumpa. Alright, so yang seterusnya, okay, ini agak saya tak tahu macam mana reaction dia. CEO company ajak keluar makan berdua. Macam mana tu doktor? Drama apa ni? Drama apa ni doktor? Kita roast ke toast? Kita nak roast ke nak toast ni doktor? Roast. Kita roast lah. Kenapa CEO company awak macam tu? Tapi kalau nak tolak politely lah. Betul-betul. Satu kalau berdua tu dia red flag sikit. Betul. Kalau ramai-ramai macam okay jom saya belanja je. Ataupun mungkin kita macam kita ajak kawan ke sekali kan. Sekali ke. Kalau berdua ni bahaya juga. Betul, kita ada je yang pernah kes masuklah cinta segitiga. Lepas tu universiti nak kena urus. Pula dah. Tak uruslah cinta segitiga. Tak, CEO tu single tak ada masalah kan? Single mungkin lah. Kalau untuk background mungkin kalau ada single tak ada masalah. Jangan dia dah kahwin ke apa lah Okay, yang seterusnya ini ada dia kata tak daripada tan57_1993. Tak sangka sekarang dah bekerja di tempat yang menjalankan latihan industri. Itu je lah. Tahniah Tan. I think that's good. Itu menunjukkan dia perform masa dia intern tu. So kalau dapat diserap, tahniah. Memang itulah cita-cita kita pun kan, kalau dapat kerja kat situ, just ambil peluang tu. Betul. Kita roast, kita toast dia. Kita toast dia. Kalau macam saya faham lah perasaan dia tak sangka tu. Soalnya saya pun sekarang macam tak sangka kita dah. Saya rasa macam baru lagi kita masuk. Saya masuk kan. Saya rasa malu je saya daftar jumpa doktor hari tu. Tiba-tiba dah alamak dah nak kena cari tempat intern dah kan. Sekejap je masa kan. Sekejap je macam tu lah. Kalau semua yang tengah belajar. Jangan risau, sekejap je masa. Lagi sikit je nak habis dah. Okay, last lah kan. Saya rasa yang paling akhir, yang terakhir lah. Daripada saya rasa tak payah sebut kot dia punya username. Sebab macam controversial, takut dia punya bos marah dia kan. Lagi 5 minit balik. Lagi 5 minit nak balik. Manager suruh OT katanya. Kesiannya. Kita nak roast dia ke nak toast dia ni doktor? Tahulah nak roast ke toast
Rose kot. Rose lah. Sebab kesian. Sebab kesian. Tapi realiti kerja sebenarnya kadang-kadang ada je macam tu kan. Tiba-tiba macam benda tu, contohlah kena siap report. Kena siap hari ni juga. So kenalah juga buat. Terpaksalah buat. Tapi I think benda ni kan mungkin just tambah sikit point. Kalau sebelum bila awal-awal kita masuk kerja, dia macam ada onboarding untuk intern. Selalu dia ada dah cara kerja dekat situ. Dia dah cakap dah. Ada kadang-kadang job yang last minute kita terpaksa make you OT. Kena expect lah. So you boleh expect lah. Tapi I think beware juga kalau OT tu macam sampai lewat malam, especially if you are in a place yang tak safe nak balik dan sebagainya. Itu tu make sure kalau kata tak boleh, cakaplah elok-elok dengan bos tu, cakap saya balik lewat dan naik public transport. Boleh ke kalau saya buat kerja? Boleh buat kerja kan? So ada options lah. Kalau macam bagi alasan mak tak bagi ke, boleh ke? Macam saya tak tahu kan. Tak sekolah sangat okey lah. Saya tak guna lah alasan tu. Tak guna. Jadi itu sajalah yang dapat sedikit sebanyak yang kita sharing untuk Rose dan Toast ni. Jadi mungkin siapa yang ada banyak lagi situation-situation yang menarik, boleh sertakan di komen di bawah. Mungkin kita akan bacakan dan kita akan roast atau toast anda semua. Jadi itulah sedikit sebanyak mengenai situation-situation ataupun lagat, orang kata macam-macam lah perangai-perangai pelajar-pelajar yang ke internship ni. Jadi mungkin kalau anda semua mungkin ada lebih situasi yang lebih menarik, boleh komen di ruangan di bawah dan kita semua akan bagilah judge untuk awak perlu di roast ke ataupun perlu di toast. Okey, jadi doktor, itu saja itu saja masa yang kita ada bersama-sama dengan doktor hari ini. Jadi kalau harapnya semua tips-tips yang doktor beri dapat anda guna pakai dengan baik, dan macam saya cakap lah, lain lagi untuk pelajar tahun 3 dan tahun 4, jangan lupa keluarkan nota awal-awal dan ambil semua tips tu, dan mana yang perlu diperbaiki boleh teruskan perbaikilah siapa yang dah dekat intern ke apa dan sebagainya. Jangan lupa juga untuk share pengalaman anda semua di Instagram, dan jangan lupa tag UKMC Swaklik, dan mungkin kita semua akan repost pengalaman-pengalaman anda. Dan kita jumpa lagi di episod akan datang dengan kupasan yang lebih menarik dan lebih hangat. Itu sahaja daripada saya Zahra, signing off. Kupas Podcast. Doktor? Kupas apa tu? Bye!